Sama ada saya masih menjadi Menteri Kabinet ataupun tidak, itu soal nombor 2. Tetapi ini adalah agenda negara. PM senyum bagi acara. Sebab saya pun tak lama 2-3 minggu lagi. Ingat, soal mana mungkin universiti sudah bercambah, profesor sudah ribuan orang, buku-buku penuh di perpustakaan, tetapi idea kolot masih menjalar. Masih ada anak-anak yang terpengaruh dengan idea menghina orang lain kerana warna kulitnya. Innovation Ideas Event, satu pencapaian dan kebanggaan untuk kita semua. Dan izinkan saya dan kesempatan yang terbatas ini yang amat berhormat untuk memberikan rangkuman sepanjang perjalanan FOI 2025 ini. Kehadiran sehingga saat ini adalah lebih daripada 300,000 pengunjung kesemuanya. Lebih 120 program yang menghidupkan wacana sepanjang program FOI ini, iaitu termasuklah program Forum Dasar Wacana Ilmiah Bengkel Masyarakat, pameran universiti, peluang pekerjaan, pertandingan robotik, persembahan seni dan lain-lain lagi. Ketiga, terdapat lebih 200 pavilion dan booth dengan lebih 2,000 pempamer. Seterusnya, lebih 100 pertukaran MOU, MOA, pelancaran produk dengan nilai lebih 160 juta ringgit. KPT mendekati rakyat melebihi 1.5 juta, termasuk untuk pengetahuan yang amat berhormat, khutbah Jumaat pada hari ini di Masjid Negara, Masjid Putra, Masjid Tuanku Sultan Mizan, dan buat pertama kalinya solat Jumaat FOI diadakan di PICC ini dengan kebenaran khas yang diberikan. Dan terima kasih kepada penyertaan dari lebih 12 kementerian dalam pameran dan kapsul ideas. Terima kasih kementerian-kementerian semua. Penglibatan pavilion negara ASEAN dan 6 negara luar. Dan yang amat berhormat, mana-mana saya pergi, saya lihat satu perkara, iaitu Malaysia sedang berfikir. Malaysia sedang berubah. Malaysia sedang bangkit dengan idea dan pemikiran berteraskan kepada Malaysia Madani kita. FOI tahun ini menyaksikan sokongan yang luar biasa daripada kehadiran beberapa pemimpin utama dalam dan luar negara. Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofia telah mencemar-duli menyampaikan titah diraja dan perkenan merasmikan festival kali ini. Bukan itu saja, Baginda turut mencemar-duli pada hari ini, datang ke hari kedua menyaksikan pameran-pameran idea-idea yang ditunjukkan oleh kementerian-kementerian dan universiti-universiti. Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri pertama turut berada menyampaikan ucap utama. Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri 2 turut sama menyampaikan ucapan beliau di hari kedua. Setiausaha Agung ASEAN Dr. Kau Kim Hoon turut menyampaikan ucap utama. Menteri Pendidikan Tinggi Indonesia Profesor Dr. Brian Yulianto turut berada di pentas ini menjadi tetamu utama kita, dan termasuklah Dr. Shirley Castaneda sebagai panel forum daripada Filipina, sebagai salah seorang daripada ahli panel forum pada kali ini. Demikian juga menteri-menteri kabinet dan juga timbalan-timbalan menteri kabinet yang turut menyerikan
perjalanan program FOI kita pada kali ini, termasuklah juga naik chancellor dan lain-lain lagi. Yang amat berhormat, pada hari yang penuh bermakna ini, di pentas Festival Idea Putrajaya, kita telah menyaksikan kebangkitan semangat inovasi yang tiada tandingannya untuk Malaysia tercinta. Idea yang dicetuskan yang dipanggil sebagai Idea Vault, iaitu satu mercu tanda ilham Kementerian Pendidikan Tinggi lahir daripada aspirasi besar untuk kita mengangkat kreativiti rakyat sebagai jantung kemajuan negara. Dan Universiti Putra Malaysia menjadi peneraju utama. Dan daripada Idea Vaults yang kita adakan sepanjang 3-4 hari ini, kita telah berjaya mengumpul hampir 10,000 idea yang dihantar daripada seluruh negara. Daripada 10,000 itu, ribuan ideas itu dianalisis melalui kecerdasan buatan. Daripada itu kita dapat 500 idea disenarai pendekkan. 100 finalis tampil mempersembahkan visi mereka, dan daripada itu 15 pemenang utama telah diumumkan. Ini merupakan satu perkara yang baru dalam tradisi negara kita. Jadi, sekali lagi saya harap sokongan daripada yang amat berhormat yang tidak berbelah bagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Sama ada saya masih menjadi Menteri Kabinet ataupun tidak, itu soal nombor 2. Tetapi ini adalah agenda negara. PM senyum bagi acara. Sebab saya pun tak lama, 2-3 minggu lagi. Bukan soal idea saya atau idea yang amat berhormat, tetapi yang paling mustahaknya ialah bagaimana kita dapat menjadikan Festival of Ideas ini adalah cetusan daripada sebuah kerajaan madani yang mahu melihat rakyatnya sentiasa cintakan ilmu. Jadi, yang amat berhormat, kita mengharapkan agar apa yang kita harapkan ini dapat diterjemahkan dalam bentuk bantuan-bantuan yang seterusnya, termasuklah fulus. Dan terima kasih yang amat berhormat. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, hari ini dalam mesyuarat kabinet, yang amat berhormat tidak bertanya berapa yang kamu belanjakan. Lulus, dia kata. Ingat, mana mungkin. Universiti sudah bercambah. Profesor sudah ribuan orang. Buku-buku penuh di perpustakaan. Tetapi idea kolot masih menjalar. Masih ada anak-anak yang terpengaruh dengan idea menghina orang lain kerana warna kulitnya. Menghina orang kerana kedudukannya, miskin dan kaya, budayanya. Sebab itu, you have this mission, that responsibility to churn out ideas, to defend justice and humanity, and make Malaysia a great nation.